Kenapa Amerika larang orang asing guna AI paling canggih di dunia? Ini kisah tentang Anthropic, syarikat yang baru failkan IPO dengan penilaian $965 bilion dan kerajaan AS yang syak pada Amerika. Baru-baru ni, Jabatan Perdagangan AS keluarkan arahan kepada Anthropic supaya tidak memberi akses model AI Fable 5 dan Mythos 5 kepada bukan warganegara AS, termasuk pekerja Anthropic sendiri yang bukan warga AS. Ini berikutan kerajaan AS jumpa teknik untuk bypass keselamatan Fable 5. Fable 5 sebenarnya versi awam dari Mythos, model yang ada keupayaan siber yang sangat tinggi. Kalau seseorang boleh buka kunci tu, dia boleh akses keupayaan hack yang berbahaya. Tapi Anthropic bantah. Mereka kata teknik tu sempit, hanya berfungsi dalam satu kes tertentu. Dan teknik yang sama juga boleh digunakan pada AI lain, macam GPT negatif 5.5 OpenAI yang tak dikenakan sebarang larangan. Jadi macam tak adil, kan? Syarikat lain bebas jual AI canggih kepada sesiapa pun, tapi Anthropic tak boleh. Ada yang kata ni tentang kawalan teknologi. Ada yang kata ni tentang politik. Apapun, Fable 5 dan Mythos 5 dah pun dimatikan. Pengguna biasa tak boleh akses. Korang rasa betul ke tindakan AS tu?